Hai semua, selamat datang kawan-kawan. Hari ini kita akan ada satu pengembaraan yang sangat best ke dalam dunia perkataan. Dah sedia? Jom kita belajar tentang kata kerja sama-sama. Okey, jom kita mula. Tengok kawan kita seorang ni, nama dia Aiman. Cuba teka, apa yang Aiman tengah buat tu agaknya ya? Laju betul dia. Betul, dia sedang berlari. Perkataan berlari itulah yang bagi tahu kita apa aksi yang Aiman tengah buat. Pandailah korang. Jadi, perkataan macam berlari tadi tu lah yang kita panggil kata kerja. Senang je. Ingat, ia adalah kata perbuatan. Jom kita fahamkan lagi apa maksudnya. Sebenarnya mudah sangat. Kata kerja ni apa-apa perkataan yang menunjukkan satu perbuatan atau aksi. Contohnya macam Aiman tadi, dia berlari. Kalau kita melompat ataupun kita tengah sedap makan. Semua itulah kata kerja. Okey, sekarang jom kita kenal jenis kata kerja yang pertama, kata kerja transitif. Cuba bayangkan kata kerja ni macam seorang kawan yang perlukan kawan lain untuk lengkapkan cerita dia. Dan kawan baik dia tu kita panggil objek. Tengok Aiman sekarang. Ayat ni cakap, Aiman menendang. Rasa macam tergantung kan? Aiman menendang apa ya? Ayat ni macam tak habis. Kita perlukan sesuatu untuk jadikan ia lengkap. Aiman menendang bola. Barulah ayat ni lengkap dan kita faham apa yang berlaku. Perkataan bola itulah objek, kawan baik yang melengkapkan kata kerja menendang. Jadi, kata kerja macam menendang ni lah yang kita panggil kata kerja transitif. Dia ni wajib ada objek tau lepas dia. Kalau tak ada objek, ayat tu akan jadi pelik dan tak lengkap. Macam tadi tu. Okey, sekarang jom kita tengok jenis yang kedua, kata kerja tak transitif. Yang ni pula lebih hebat. Dia berdikari. Dia tak perlukan kawan atau objek pun. Dia boleh berdiri sendiri. Wah, penatnya Aiman lepas main bola. Tengok tu, dia pun tertidur. Ayat ni dah lengkap kan? Kita faham maksud dia dengan jelas. Walaupun tak ada apa-apa objek pun selepas perkataan tertidur. Dan inilah dia, kata kerja tak transitif. Ia adalah kata kerja yang tak perlukan objek sebab maksudnya dah pun jelas. Ayat tu dah sempurna. Senang je kan? Okey, mantap. Sekarang kita dah tahu beza antara dua-dua jenis kata kerja ni. Supaya kita lagi faham, jom kita tengok lebih banyak contoh. Okey, tengok betul-betul perbandingan ni ya. Sebelah kiri, transitif. Ibu memasak. Kalau ayat berhenti kat situ, mesti kita tanya, masak apa? Jadi ia perlukan objek, iaitu nasi. Sebelah kanan pula, tak transitif. Adik menangis. Cukup. Ayat tu dah lengkap. Kita faham. Nampak kan beza dia? Ini contoh-contoh lain untuk kata kerja transitif. Ayah mencuci kereta. Kakak menulis surat. Murid membaca buku. Semua ni perlukan objek, barulah ayat jadi lengkap. Dan ini pula geng kata kerja tak transitif yang berdikari. Para siswa berdiri, Bayu ketawa, Nenek tidur. Semua ayat ni dah sedap didengar dan sempurna tanpa perlukan apa-apa objek pun. Korang semua memang hebat. Okey, sekarang tiba masa untuk kuis. Jangan risau, kuis ni seronok je. Jom kita uji apa yang kita dah belajar. Soalan pertama, ayat dia ialah ayah membaca surat khabar. Adakah kata kerja membaca ni jenis transitif ataupun tak transitif? Fikir sekejap ya. Jawapannya ialah transitif. Syabas. Kenapa? Sebab ia ada objek, iaitu surat khabar. Kalau tak ada objek tu, ayat dia akan jadi ayah membaca. Dan kita pun tertanya-tanya, baca apa kan? Okey, soalan kedua. Dah sedia? Kucing itu berlari. Yang ni pula transitif atau tak transitif ya? Ya, betul tu. Jawapannya tak transitif. Sebab ayat kucing itu berlari dah pun lengkap dan kita faham sepenuhnya. Ia tak perlukan sebarang objek pun. Korang memang bijak lah. Jadi, ini dia rahsia paling penting untuk kita ingat hari ni. Jom ulang sama-sama dengan saya, boleh? Kata kerja transitif ada objek, kata kerja tak transitif tiada objek. Ingat tahu peraturan mudah ni.
pengembaraan kita dah nak sampai ke penghujungnya. Sebagai tugasan terakhir, cuba pandang sekeliling awak sekarang. Tak kisahlah kat rumah ke, kat sekolah ke, apa perbuatan atau aksi yang awak nampak. Cuba senaraikan semua kata kerja tu. Mesti banyak. Selamat mencuba ya.